kita belajar overseas. ASEAN backup kita. Pernah terfikir tak kenapa sekarang ramai budak Malaysia boleh belajar kat luar negara? Especially dalam Asia Tenggara. Lepas tu tak payahlah pening-pening nak buat urusan visa dan pengiktirafan sijil. Sebenarnya, ASEAN dah lama dah wujudkan kerjasama pendidikan serantau. Ada program macam ASEAN University Network ataupun AUN yang sambungkan lebih 30 universiti top di rantau ini. Termasuklah di Malaysia, Thailand, Indonesia dan Singapura. Melalui AUN ini, pelajar Malaysia boleh join pertukaran pelajar, dapatkan beasiswa dan pengiktirafan kredit antara universiti ASEAN. ASEAN juga tengah bangunkan sistem Mutual Recognition Arrangement ataupun MRA. Maksudnya walaupun korang graduan Malaysia, tapi kemahiran kau boleh diiktiraf ke negara-negara ASEAN yang lain. Jadi bila Malaysia jadi pengerusi ASEAN tahun ni, fokus kita bukan ekonomi je, tapi juga macam mana nak bagi anak muda kita lebih banyak peluang belajar dan kerja di rantau ini. Nak tahu tentang program pendidikan ASEAN? Tengok My ASEAN 2025.my kat bawah ni.